Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. Inilah ucapan terbaru Donald Trump. Dengan angkuhnya berkata, pemimpin-pemimpin kerajaan di seluruh dunia semua sedang menghubungi beliau. Semua sedang berebut-rebut untuk kiss my ass, membodek beliau. Memang celaka perangai Donald Trump ni. Sebelum tu, pada 2 April yang lepas, Trump mengumumkan sesuatu yang beliau gelar sebagai Hari Pembebasan Amerika, Liberation Day. Dalam pengumuman tu, beliau memperkenalkan tarif-tarif baru ke atas import lebih daripada 90 negara di seluruh dunia. Tarif ini bermula dengan kadar asas 10% untuk semua ekspor dan akan meningkat berdasarkan kadar reciprocal ataupun timbal balik untuk negara-negara tertentu. Sebagai contohnya, China dikenakan 34% tarif terbaru ditambah dengan sedia ada 20% menjadikan 54%. Seterusnya, malam tadi dikenakan lagi 50% menjadikan tarif US terhadap China ialah 104%. EU, European Union pula dikenakan 20%, Vietnam 46%, Jepun 24%, Korea Selatan 25%, India 26%, Taiwan 32%, Thailand 36%, Malaysia juga tidak terkecuali 34%. Jadi Trump mendakwa langkah ini adalah untuk keadilan kepada Amerika Syarikat kerana negara-negara ini dikatakan mengenakan kadar tarif yang tinggi terhadap produk daripada US. Walhal tak ada pun negara-negara ini termasuk Malaysia yang mengenakan tarif seperti mana yang dikatakan oleh US ini. Jadi tarif terbaru Donald Trump ini adalah tarif yang tertinggi dalam era zaman moden ini, lebih tinggi daripada sebelum Perang Dunia Kedua. Apa yang membuatkan pengumuman ini menjadi bahan lawak di kalangan pakar ekonomi ialah cara Trump mengira kadar tarif tersebut. Kaedah pengiraan beliau memang sangat pelik dan tidak berdasarkan data-data yang sebenar. Beliau menggunakan formula membahagikan defisit perdagangan US dengan negara-negara tertentu kepada jumlah ekspor negara itu ke US. Kemudian membagikan hasilnya kepada 2. Jadi formula ini memang langsung tak masuk akal dan tidak berkenaan dengan tarif langsung. Jadi secara mudahnya, ini bukan pasal tarif tapi pasal trade deficit. Sebagai contoh, pada tahun 2024, jumlah ekspor Malaysia ke US ialah 43.5 bilion US dollar. Tahun sama kita mengimport dari US berjumlah 27.6 bilion US dollar. Mengikut logik Trump, kita perlu import jumlah yang sama atau lebih, iaitu 43.5 bilion lebih. Masalahnya ialah penduduk kita 30 lebih juta. Sedangkan US lebih 300 juta, 10 kali lebih besar penduduk. Jadi pasaran pengguna kita jauh lebih kecil daripada US. Walau bagaimanapun, kalau kita ikut per capita, setiap rakyat Malaysia sebenarnya membeli 822 US dollar barangan daripada US tahun, berbanding rakyat US hanya membeli 130 US dollar sahaja barangan Malaysia setahun. Jadi dari segi value, rakyat Malaysia sebenarnya membeli barangan daripada US jauh lebih tinggi berdasarkan populasi antara US dan juga Malaysia. Malahan lebih bodoh lagi, Donald Trump ini mengenakan tarif ke atas pulau-pulau kecil yang tidak ada penghuni dan hanya ada penguin sahaja. Ini bukan sahaja matematik palsu, tetapi juga dasar ekonomi palsu Donald Trump. Saya ingin berkongsi sedikit maklumat untuk pengetahuan kawan-kawan. Saya telah berjaya mendapat keuntungan 700% dari investment saham Nvidia baru-baru ini. Jadi kalau ada kawan-kawan berminat nak tahu bagaimana saya membuat analisa saham Nvidia ini sebelum ia meningkat dengan banyak, join channel Jutawan Saham. Saya sentiasa berkongsi pelbagai info saham dan info pasaran percuma setiap hari. Link untuk ke WhatsApp channel ini ada di description ataupun di bio TikTok.
Trump menyatakan bahawa tujuan utama tarif ini adalah untuk menghapuskan defisit perdagangan US dan meratakan padang permainan dengan negara-negara lain. Beliau seterusnya mendakwa langkah ini akan membawa pekerjaan kembali ke US dan meningkatkan sektor pembuatan domestik. Selain daripada itu, tarif ini juga adalah cara untuk beliau menjana pendapatan bagi mengurangkan hutang kerajaan US. Trump mahu mengurangkan defisit bajet kerajaan US kepada 3% menjelang tahun 2028. Kesan pengumuman tarif ini kepada pasaran kewangan memang sangat-sangat dahsyat. Dalam masa beberapa hari selepas pengumuman, nilai pasaran equity US saja merosot 11 trilion US dollar. Indeks utama seperti Dow Jones, S&P, Nasdaq semuanya mengalami kejatuhan besar sehingga memasuki zon pasaran bear market. Di Europe, saham jatuh ke paras terendah dalam tempoh 16 bulan, manakala Asia mencatatkan sesi terburuk sejak krisis kewangan tahun 2008. Seterusnya, menurut JP Morgan, tarif ini hanya dijangka menjana pendapatan sekitar 400 bilion sehingga 500 bilion untuk kerajaan US. Jadi, apa yang Trump buat ini hanya menghasilkan 400 bilion setahun, tapi menyebabkan kerugian 11 trilion dalam pasaran saham saja. Jadi, apa logiknya dapat 400 bilion tetapi rugi 11 trilion? Ini adalah kebodohan tahap dewa. Daripada mengenakan tarif-tarif ini yang merosakkan pasaran global, sebenarnya ada pendekatan lain yang lebih bijak untuk menangani defisit fiskal US, iaitu reformasi cukai korporat. Sebagai contohnya, menaikkan kadar cukai korporat US daripada 21% kepada 28% boleh menjana pendapatan at least 1.1 trilion dalam tempoh tahun-tahun mendatang ini tanpa menjejaskan pasaran secara langsung. Sebagai contohnya, Amazon pada tahun 2018 mereka melaporkan keuntungan sebanyak 11.2 bilion di US. Berapa banyak cukai pendapatan yang mereka bayar? Kosong. 1 sen pun mereka tak bayar. Mereka menggunakan potongan cukai seperti stock compensation, research credit untuk mengelak daripada dikenakan cukai. Google mengalihkan keuntungan melalui Ireland dan Belanda dan kemudiannya ke Bermuda, di mana kadar cukai korporat adalah 0%. Pada tahun 2020, Alphabet memperolehi pendapatan sebanyak 61.9 bilion tetapi membayar cukai lebih rendah daripada kadar 21%. Apple dikatakan menyimpan lebih daripada 200 bilion dana di luar negara untuk mengelak daripada dikenakan cukai oleh kerajaan US. Sebagai pelabur, pedagang, pengguna, peniaga, pekerja, kita semua akan terkesan dengan tarif bangang Donald Trump ini. Kita sedang menyaksikan satu eksperimen ekonomi yang belum pernah berlaku sebelum ini. Polisi Donald Trump ini bukan sahaja dibina atas asas matematik yang lemah, tetapi juga telah menyebabkan kerosakan besar kepada pasaran dan ekonomi global. Finally, pada pandangan saya, ini bukan pasal tarif. Ini bukan pasal trade deficit semata-mata, tapi ini ialah kegilaan Donald Trump ingin membuli seluruh dunia dan mahu semua datang melutut di depan beliau. Sebab apa? Simply sebab ego Trump yang melampau dan ekstrim. Itu sahaja. Dan again, seperti apa yang saya kongsikan sebelum ini, Malaysia negara kecil, ekonomi kecil, kita tak banyak pilihan melainkan pergi menghadap Donald Trump untuk berunding dengan US, untuk berunding dengan Trump. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat. Kita jumpa dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum.